Oke, sekarang saya mau berangkat ke Kuala Lumpur. Naik bus Temerloh. Oke, campur-campur. Apa ya? Sumpah. Baik. Inilah Petronas Malaysia. Petronas. Kalau di Indonesia nama itu kios minyak di Pahang, dekat Pahang Mentakap. Oke, itu nampak tuh Genting Helen. Inilah dinamakan Genting Helen di Malaysia. Oke guys, sekarang saya berada dekat Jalan Genting Helen, Jalan Terowong Genting Helen. Panjangnya sekitar 1 kilo lah, terowongan Genting Helen. Sudah gelap nih nampak di dalamnya. Kita tembus terowongannya. Oke guys, sekarang sudah sampai di Kuala Lumpur tuh. Tengok sana tuh, Tuwer sana, menara kembar tuh, jauh di sana tuh. Agak 1 kilometer bagi sana. Itulah Kuala Lumpur sana, ke LCC.
kemegahan gedung di Malaysia tu. Bagi berapa tingkat saya tak tahu, agak-agak 30 tingkat lah ketinggian dia. Oke guys, sekarang waktunya. Hai. Dua lah. Berapa? Biasa 20. Oke guys, sekarang kita sampai Kuala Lumpur. Sekarang kita naik taksi lagi. Taksi Malaysia. Hujan. Nak pergi Bah mana Kelang? Nak pergi Port Kelang bang. Ambil Bah Port Kelang. Langsung Port Kelang aja. Jauh sangat bang. Port Kelang mana JT? Dekat Pangsapuri, Bandar Sultan Sulaiman. Oh. Kat masjid tu. Dekat blok 6 je. Aku selalu pergi hantar ada Siapa? Wak tu. Dia itu hari. Wak? Nama apa aku tak tahu, aku panggil Wak je dia. Pak Kedin tu kah? Yang pendek-pendek. Pendek. Badan sedap-sedap. Itu hari dia cari kerja itu hari. Hah? Dia cari kerja itu hari aku bawa dia. Dari mana? Dia cari kerja tu dekat Kelang. Oh. Siapa ambil dia Endo juga ambil dia. Dia kat Kelang, aku bawa dia pergi. Abang Buyung ke ambil dia? Ya kot, aku rasa. Sini ada Abang Buyung nama dia ni. Siapa tu? Aku hantar dia sana. Dekat tu Bandar Sultan Sulaiman tu. Kat flat tu. Lepas tu aku bawa dia lagi. Ya. Bawa dia lagi cari kerja.